Kita selalu jumpa nama pangkal seperti Nik, Wan, Cik, Tuan dan banyak lagi. Ramai dalam kalangan kawan kita yang ada nama gelaran ni ataupun mungkin kita sendiri. Tapi ramai yang tak benar-benar faham apa maksud di sebalik gelaran ni semua. Sebenarnya setiap gelaran ni mesti ada sejarah dan asal usul yang sangat panjang dan benda ni juga menjadi identiti kepada salah silah keluarga kita. Sebelum saya mulakan, suka saya nak beritahu sini, ni semua research yang saya buat dari pelbagai sumber yang boleh dipercayai. Bila saya baca dan teliti, ada beberapa gelaran ni terlalu banyak teori, bercanggah pendapat dan asal usul sebenar tak dapat dipastikan pun. Apapun, jom kita bincang sama-sama. Jika saya ada tersilap dalam video ni, nanti korang tolong betulkan balik dalam ruangan komen. Okey, kita mulakan dengan gelaran Nik. Nik sangat sinonim dengan Kelantan, Terengganu dan Patani. Gelaran ni dianggap sebagai gelaran warisan tempatan yang lahir sejak zaman kerajaan awal di Pantai Timur. Kebanyakan keluarga Nik mempunyai hubungan sejarah dengan pembesar, tokoh agama dan keluarga bangsawan Kelantan dan Patani. Gelaran ni dah jadi identiti kuat bagi masyarakat Pantai Timur. Jadi jaranglah orang luar nak ada nama Nik ni kecuali nenek moyang mereka asal Kelantan ataupun Terengganu. Seterusnya gelaran Wan. Wan juga berasal dari Pantai Timur dan digunakan oleh keluarga bangsawan dan keturunan pembesar. Ada beberapa teori sebenarnya tentang asal usul Wan ni. Satu teori menyebut berkait dengan keturunan bangsawan Patani pada zaman Cik Siti Wan Kembang lagi. Ada juga teori yang mengatakan sebahagian keturunan Wan ada hubungan dengan pedagang dari luar seperti Campa dan Bugis. Ada juga yang kata asal perkataan Wan ni dari Cina iaitu Wang yang berketurunan Cina. Jadi terlalu banyak teori yang perlu kita ambil kira. Kemudian Cik. Cik adalah gelaran tradisi khususnya di Kelantan dan juga ditemui di Terengganu. Gelaran ni biasanya merujuk kepada keturunan keluarga terhormat, sama ada pembesar, pegawai istana atau keluarga berpengaruh pada zaman dulu. Gelaran ni kekal digunakan sehingga sekarang sebagai pangkal nama keluarga yang diwariskan. Seterusnya gelaran Tuan. Dalam penggunaan umum, perkataan Tuan memang bermaksud satu panggilan hormat. Tapi di Kelantan dan Patani, Tuan juga digunakan sebagai gelaran keturunan. Contohnya nama tokoh seperti Tuan Tabal dan Tuan Besar. Gelaran ni sering dikaitkan dengan keluarga ulama, pemimpin agama dan tokoh penting dalam masyarakat. Seterusnya gelaran Syekh dan Syarifah. Ni gelaran yang paling jelas dari segi keturunan. Syekh dan Syarifah ni adalah gelaran bagi keturunan Ahlul Bait iaitu susu galur Nabi Muhammad SAW melalui Hasan dan Husain. Mereka ni semua terkenal sebagai ulama, pedagang dan tokoh agama. Sebab tu keluarga yang bergelar Syekh dan Syarifah ni biasanya mempunyai rekod nasab yang bertulis untuk memastikan keturunan mereka ni terpelihara. Lagi satu uniknya, Syekh Syarifah ni biasanya golongan mereka akan cari gelaran sesama mereka untuk kahwin supaya gelaran keturunan ni boleh diturunkan kepada anak. Seterusnya gelaran raja. Ada juga gelaran raja sebagai nama pangkal keluarga untuk keturunan tertentu seperti Raja Jembal. Ada keluarga yang mewarisi gelaran raja kerana hubungan sejarah dengan keturunan pemerintah pada zaman silam. Kemudian gelaran Tengku. Gelaran ni biasanya merujuk kepada putera dan puteri kerabat diraja di negeri seperti Johor, Pahang dan Kelantan. Kalau orang tu nama depan dia Tengku, biasanya dia datang daripada salah silah yang ada kaitan dengan institusi kesultanan. Yang menarik perhatian saya, sesiapa nama pangkal dia Tengku, bila ditulis dalam surat rasmi mesti kena letak YM di depan nama dia tu yang bermaksud yang mulia. Nanti korang boleh cuba cek sendiri. Akhir sekali gelaran Long. Dalam masyarakat Melayu, Long selalunya bermaksud anak sulung. Tapi untuk gelaran keluarga, Long menjadi gelaran penting kepada tokoh-tokoh bersejarah seperti Long Yunus, Long Bahar dan Long Ghaffar. Dalam rujukan web PRPM yang saya tengok atau Pusat Rujukan Pensuratan Melayu mencatatkan nama-nama ni serta kaitannya dengan susu galur dinasti Long yang membentuk sejarah Kelantan moden. Jadi kalau nama korang menggunakan nama-nama pangkal nama yang saya sebutkan sebentar tadi, besar kemungkinan ada kaitan dengan salah silah keluarga tersebut. Dan kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut tentang asal usul keluarga sendiri, boleh je pergi JPN dan cuba semak salah silah keluarga korang masing-masing.